Hai para penonton semua, kembali lagi bersama saya di Gen TV Storytelling di mana pelbagai kisah-kisah rakyat akan saya kongsikan di ruangan channel ini. Mohon para penonton untuk terus memberikan saya sokongan untuk terus bercerita di ruangan channel ini. Apa yang paling penting dan tujuan channel ini adalah untuk berkongsikan kisah-kisah sejarah, kisah rakyat, cerita mitos ataupun legenda yang terdapat banyak di negara kita yang suatu ketika dahulu pernah menjadi buah mulut masyarakat dan kini semakin pudar ditelan dek zaman. Terdapat banyak cerita-cerita rakyat pada zaman dahulu yang sangat menarik untuk saya kongsikan di channel ini. So, jangan lupa subscribe dan juga kongsikan video-video yang saya akan upload dari masa ke semasa. Cerita kali ini berkenaan dengan satu monumen yang sangat menarik yang terdapat di salah sebuah sungai kecil terletak di negeri Sarawak. Walaupun cerita ini semakin jarang diketahui, ianya pernah menjadi satu cerita yang sangat hangat diperkatakan oleh masyarakat setempat pada zaman dahulu. Bagi kita sebagai rakyat Malaysia, kita telah tahu bahawa Sungai Rajang merupakan sungai yang terpanjang di Malaysia. Malah sungai sepanjang 770 km ini menyusul dari banjaran Iran yang terletak di tengah-tengah Kepulauan Borneo sehingga berakhir di Laut Cina Selatan di bahagian barat. Pada zaman dahulu, aktiviti-aktiviti pembalakan banyak memanfaatkan Sungai Rajang sebagai laluan utama untuk pengangkutan kayu balak. Terdapat pelbagai kisah legenda, mitos ataupun cerita rakyat yang dikaitkan dengan Sungai Rajang ini. Kalau saya nak ceritakan ke semua kisah-kisah yang terdapat dari pelbagai sumber ataupun yang diperdengarkan kepada saya, 7 hari 7 malam pun takkan habis cerita mengenai Sungai Rajang ini. So, tajuk video kali ini adalah berkenaan dengan keranda batu. Apa kaitannya keranda batu ini dengan Sungai Rajang? Kerana keranda batu ini masih lagi wujud sehingga ke hari ini di salah satu anak sungai yang bercabang dari Sungai Rajang. So, get ready para penonton kerana saya akan menceritakan bagaimanakah keranda batu ini wujud dan masih lagi terpacak kukuh di sebuah anak sungai. Oleh kerana saya tidak pasti akan nama sungai tersebut dan bagi menghindarkan daripada memberi informasi yang tidak tepat, jadi tak perlulah saya sebut nama sungai di dalam video ini. Ini kerana tidak ada sumber bertulis berkenaan dengan cerita ini. Kerana perkara ini berlaku dikatakan sangat lama pada zaman dahulu. Kemungkinan dalam beratus-ratus tahun dan cerita ini saya sering kali dengar daripada arwah nenek saya sendiri ketika saya masih lagi di bangku sekolah. Bahkan ibu dan juga pakcik-makcik saya sering juga menceritakan kisah ini, menjadikan kisah kali ini merupakan kisah rakyat yang sangat jarang diketahui umum. Apa yang saya pasti, sungai ini terletak sedikit di hilir Sungai Rajang bertentangan dengan Pekan Daerah Kapit. Pakcik saya pernah menceritakan sekiranya dia berdiri di Wharf Express di Pekan Kapit menghadap Sungai Rajang, dia dapat melihat muara sungai tersebut berada bertentangan di sebelah hilir Sungai Rajang. So, kepada warga Kapit yang menonton video ini sekiranya ada, tonton sampai habis dan sekiranya ada yang tahu akan kisah ini, bolehlah tinggalkan di ruangan komen akan nama sungai tersebut. Dan menurut pakcik saya lagi, sekiranya ada yang bernasib baik akan dapat melihat bongkah batu yang terpacak di bahagian kuala sungai tersebut ketika air sungai surut dan ia berbentuk seperti sebuah keranda berdiri. Melalui geografi dan peta sungai, sungai-sungai besar ataupun sungai utama seperti Sungai Rajang mempunyai cabang-cabang sungai yang kecil di sepanjangnya. Dan di situ jugalah penempatan manusia bermula daripada beribu-ribu tahun lagi. Seperti yang kita tahu, bekalan air merupakan sumber utama dan berkait sangat rapat dengan peradaban manusia kerana air merupakan sumber utama untuk pelbagai aktiviti dari zaman purba lagi. Diceritakan pada zaman dahulu terdapat satu perkampungan di pesisiran sungai tersebut. Tidak dapat dikenal pasti etnik ataupun kaum yang mendiami perkampungan tersebut. Akan tetapi melalui cerita yang pernah saya dengar, kemungkinan etnik ataupun suku kaum ini merupakan
merupakan suku kaum Melanau Rajang. Etnik ini merupakan antara etnik yang minoriti dan seakan-akan pupus. Kenapa saya berpendapat sebegini? Kerana arwah nenek dan juga nenek moyang saya adalah etnik Melanau Rajang dan mereka ini sangat jarang ditemui. Biarpun waktu ketika itu saya masih lagi budak kecil. Betul atau tidak, sekiranya ada sesiapa yang tahu ataupun mengenali suku kaum ini, boleh juga tinggalkan komen untuk pengetahuan dan perkongsian kita semua. Dikatakan pada ketika itu ada kematian di salah sebuah keluarga penduduk perkampungan ini. Dan mengikut tradisi kaum ini, mereka tidak membawa mayat ke tempat penguburan untuk ditanam. Masyarakat ini mengamalkan menyimpan mayat di atas sadau. Sadau merupakan satu ruangan di dalam rumah yang terletak di bahagian paling atas, di mana ruangan ini turut dijadikan tempat untuk menyimpan barang ataupun harta-harta pusaka seperti gong, tempayan, tikar dan sebagainya. Maka mayat si mati juga dimasukkan ke dalam keranda, ditutup dengan rapat dan disimpan di atas sadau. Seperti kebanyakan orang, ketika adanya kematian di dalam sesebuah keluarga, ahli keluarga akan berkabung untuk satu jangka masa. Dan jangka masa untuk berkabung adalah berlainan mengikut etnik-etnik atau bangsa berlainan. Contohnya ada yang berkabung selama 3 hari atau 7 hari di mana ahli-ahli keluarga akan tinggal sahaja di dalam rumah pada tempoh tersebut. Apabila tamatnya tempoh berkabung, barulah mereka akan mula keluar untuk menjalankan aktiviti-aktiviti harian mereka di luar rumah seperti biasa. Di rumah panjang pula, mereka mempunyai satu adat di mana sekiranya terdapat satu kematian di sesebuah rumah, maka seluruh penduduk di rumah panjang tersebut akan turut berkabung bagi menghormati ahli-ahli keluarga si mati. Dikatakan pada masa itu, keluarga ini kematian sang suami. Si mati meninggalkan seorang balu dan juga seorang anak lelaki yang berusia kira-kira 7 tahun. Setelah menghabiskan tempoh berkabung yang ditetapkan, maka dikatakan ramai para penduduk telah mula keluar di siang hari untuk menjalani aktiviti harian mereka seperti biasa. Ada yang pergi berburu, mengerjakan penanaman padi bukit dan tidak kurang juga yang ke hutan untuk mencari makanan dan hasil hutan. Tinggallah dua beranak ini bersendirian ketika para penduduk keluar menjalankan aktiviti harian mereka. Apabila para penduduk pulang dengan membawa hasil-hasil akan dibahagikan kepada keluarga si mati yang masih lagi melalui proses berkabung. Adalah pemberian penduduk kampung kepada dua beranak ini seperti ikan, sayur, pucuk ubi, pucuk paku dan juga haiwan buruan. Beginilah masyarakat rumah panjang yang sering prihatin dan saling membantu sesama mereka, terutamanya mereka yang berada dalam kesusahan. Pada suatu hari seperti hari yang biasa, para penduduk telah pun mula keluar untuk menjalankan aktiviti mereka dan mencari rezeki. Tinggallah balu tersebut bersama anak lelakinya seperti biasa. Seperti selalu, apabila kedua-duanya tinggal sendirian di rumah panjang tersebut, sang ibu dan anak akan melakukan aktiviti harian mereka. Sang ibu seringkalinya akan memasak untuk makan pagi bersama anak lelakinya. Dan pada hari tersebut, sang ibu telah memasak pucuk paku dan dia telah mengajak anak lelakinya untuk makan pagi bersamanya. Selesai makan pagi, baki lauk pauk tersebut disimpan dan ditutup di dalam sebuah periuk untuk makanan tengah hari nanti. Setelah selesai mengemaskan rumah dan sebagainya, sang ibu kemudiannya duduk di ruang tamu sambil menganyam sebuah bakul, manakala anak lelakinya sedang duduk bermain tidak jauh darinya. Namun tidak semena-mena mereka tersentak apabila terdengar bunyi penutup periuk seolah-olah sedang jatuh ataupun dibuka. Pada awalnya sang ibu tidak mengesyaki apa-apa yang pelik. Dia menjangkakan mungkin ada kucing jiran yang datang ke rumah mereka dan menuju ke dapur untuk mencuri makanan. Lalu dia pun membisik kepada anak lelakinya yang tidak berapa jauh dari kedudukannya. "Buyau, cuba kau pergi ke dapur dan tengok apa yang menjatuhkan penutup periuk." Maka anak lelakinya yang taat itu tidak melengahkan masa, terus bangkit,
dan berjalan perlahan-lahan menuju ke arah dapur rumah mereka. Setelah budak tersebut menjenguk ke dapur, dia pun segera berpatah semula ke ruang tamu ke arah ibunya. Lalu dia mendekatkan dirinya kepada ibunya sambil berbisik. Tangan ayah sedang menyeluk periuk pucuk paku. Seakan tidak percaya, sang ibu segera meletakkan bakulnya di atas lantai dan bangkit untuk menuju ke dapur bagi mengesahkan sendiri apa yang diperkatakan oleh anaknya tadi. Setibanya di pintu dapur, sang ibu pun menjenguk perlahan-lahan untuk mengesahkan apa yang diberitahu oleh anaknya tadi. Di situ sang ibu amatlah terkejut kerana dia terlihat ada satu tangan yang sangat besar menghulur dari atas sadau ke dapur mereka. Tangan yang besar dan panjang tersebut kemudiannya menyeluk ke dalam periuk yang berisi pucuk paku. Dengan perasaan yang takut tetapi berhati-hati, sang ibu kembali semula ke ruang tamu bersama anaknya. Setibanya di ruang tamu, sang ibu pun berbisik perlahan-lahan ke telinga anaknya. "Buyau, sekarang pergi ke sungai, buka tali perahu dan tunggu ibu di dalam perahu." Tanpa banyak soal, budak tersebut terus patuh keluar dengan berhati-hati dari rumah mereka, menghala ke sungai untuk melakukan apa yang disuruh oleh ibunya dengan segera. Manakala sang ibu yang masih berada di ruang tamu cuba berlagak berpura-pura seolah tidak ada apa-apa yang berlaku. Tak kala itu juga, dia terdengar satu suara yang garau meminta, "Berikan saya pucuk paku, Ibu Buyau." Tanpa melengahkan masa, wanita itu segera keluar daripada rumah mereka, menghala ke sungai di mana anaknya telah pun bersedia dan menunggunya di dalam perahu. Setibanya di tebing sungai, tanpa melengahkan masa, sang ibu terus masuk ke dalam perahu dan mencapai pendayung. Dia mengayuh perahu tersebut menghala ke muara sungai dengan sekuat-kuat tenaganya. Perasaan cemas dan takut di kala itu hanya Tuhan saja yang tahu. Namun demi untuk menyelamatkan diri dan juga anaknya, dia kuatkan semangat untuk terus berkayuh ke kuala sungai. Sangat kesian kepada anaknya, hanya mampu melihat keadaan ibunya yang dalam ketakutan dan cemas demi menyelamatkan diri mereka di saat itu. Tidak lama kemudian, kedua-dua beranak ini terdengar satu deburan air yang menyusul dari arah belakang. Dan ketika mereka berpaling, alangkah terkejutnya sang ibu apabila melihat satu keranda yang sedang berputar lintang pukang seperti sedang mengejar mereka. Dengan tangisan dalam ketakutan, sang ibu melajukan lagi kayuhannya untuk segera sampai ke muara sungai. Ketika semakin hampir ke muara sungai, sang ibu pun terus menjerit-jerit meminta tolong. Jeritan itu kemudiannya mendapat perhatian daripada orang ramai yang berada di kuala sungai tersebut. Mereka yang kehairanan terus melihat ke arah wanita yang mengayuh perahunya dengan sekuat tenaga menuju ke arah mereka tanpa mengetahui apa yang sebenarnya dilarikan oleh wanita tersebut bersama seorang anaknya di dalam sebuah perahu. Kedua-dua beranak itu dilihat sedang menangis dalam ketakutan dan jeritan sang ibu meminta tolong masih lagi berterusan. Tidak lama kemudian, orang ramai mula ternampak satu benda yang berbentuk seperti keranda sedang tunggang terbalik di belakang seolah-olah sedang mengejar dua beranak tersebut. Maka tahulah orang ramai apa yang dilarikan oleh sang ibu dan anaknya. Untungnya ketika itu ada seorang pakcik tua yang arif akan perihal tersebut. Pakcik tua tersebut terus mengarahkan orang ramai untuk menangkap seekor anjing. Dalam keadaan yang panik, orang ramai cuba sedaya upaya untuk menangkap seekor anjing di jalanan. Salah seorang daripada mereka telah berjaya menangkap seekor anjing yang berwarna coklat, lalu segera diberikan kepada pakcik tua itu. Setelah dibaca beberapa jampi,
pakcik itu terus membaling anjing tersebut ke arah keranda yang masih kelihatan mengejar sang ibu dan juga anaknya. Setelah anjing tersebut dibaling ke dalam sungai, tidak ada apa-apa yang berlaku, melainkan keranda tersebut masih lagi bergerak menuju ke kuala sungai. Maka diarahkan untuk kali kedua bagi orang ramai untuk menangkap seekor lagi anjing. Kali ini, seekor anjing putih telah diberikan kepada pakcik tua itu. Seperti tadi, pakcik tersebut membaca potongan jampi sebelum membaling anjing tersebut ke dalam sungai, ke arah keranda yang masih lagi bergerak. Sekali lagi, jampi tersebut gagal kerana keranda tersebut masih lagi terus bergerak dan semakin hampir dengan perahu dua beranak tersebut. Jeritan sang ibu pula berterusan dalam ketakutan dan dia terus mengayuh perahu tersebut sekuat-kuat tenaganya untuk tiba ke tebing muara sungai. Melihat akan kejadian tersebut, untuk kali ketiganya pakcik tua tersebut meminta orang ramai untuk menangkap seekor lagi anjing, dan kali ini dia meminta anjing yang berwarna hitam keseluruhannya. Dalam keadaan yang sangat panik dan cemas, orang ramai pun berusaha mencari seekor anjing hitam. Setelah seekor anjing hitam telah pun berjaya ditangkap, ianya terus diserahkan kepada pakcik tua tersebut. Melihat keranda yang kelihatan semakin mendekat, pakcik tersebut tidak melengahkan masa dan terus membaca jampinya. Anjing tersebut dibaling ke sungai seperti anjing pertama dan keduanya tadi setelah jampi selesai dibacakan. Tak kala itu juga, dengan serta-merta keranda tersebut berhenti bergerak. Keranda yang semakin menghampiri itu berhenti bergolek dan terpacak berdiri tidak jauh dari tebing muara sungai, dan kemudian keranda tersebut serta-merta bertukar menjadi batu. Sang ibu yang mengayuh perahu bersama anaknya akhirnya tiba ke tebing sungai, di mana orang ramai telah pun berkerumun untuk sedia membantu mereka. Setibanya di tebing, sang anak telah diangkat oleh orang ramai dan sang ibu pula ditarik keluar untuk diselamatkan. Pada ketika itu dikatakan sang ibu sempat menoleh ke arah keranda arwah suaminya yang telah pun bertukar menjadi batu, terpacak di dalam sungai tidak jauh daripada lokasi mereka berada. Tanpa sempat berkata apa-apa, sang ibu tersebut terus pengsan akibat ketakutan yang melampau daripada peristiwa tersebut. Maka berdirilah monumen batu keranda yang tidak jauh dari kuala sungai itu sehingga ke hari ini. Begitulah kisah wujudnya sebuah batu keranda di salah sebuah anak sungai yang terletak di daerah Kapit. Dan dikatakan penduduk selepas itu mewujudkan satu pantang larang ataupun tradisi baru untuk tidak membawa pucuk paku pulang ke rumah ketika adanya kematian di sesebuah rumah panjang kerana takut ianya akan dipinta oleh hantu si mati. So, sekian saja cerita batu keranda. Apa pendapat para penonton mengenai cerita kali ini? Menarik bukan? Adakah cerita ini benar ataupun rekaan semata-mata? Ataupun apakah batu yang berbentuk keranda yang terpacak dan wujud sehingga kini hanyalah satu kebetulan? Sila kongsikan pandangan para penonton di ruangan komen. Dan seperti yang saya katakan di awal video tadi, sekiranya ada para penonton yang pernah melihat monumen ini dengan mata kepala sendiri dan tahu akan nama sungai tersebut, sila kongsikan di ruangan komen untuk pengetahuan kita semua. Atau sekiranya ada para penonton yang tahu akan kisah ini dalam versi yang lain ataupun berbeza, boleh juga kongsikan untuk pengetahuan tambahan bagi kita semua. Walau apapun, kita ambil ini sebagai salah satu hiburan sambil mengumpul pengetahuan akan kisah-kisah daripada orang zaman dahulu yang mungkin boleh dijadikan pengajaran. Itu saja cerita saya pada kali ini. Mohon para penonton untuk kongsikan video ini kepada ahli-ahli keluarga dan juga rakan-rakan supaya lebih ramai lagi yang tahu akan cerita rakyat ini. Klik butang subscribe, tekan loceng notification supaya korang akan dapat tahu sekiranya ada video baru yang akan saya upload di masa yang akan datang. Sekian saja daripada saya. Salam hormat. Bye-bye.